marah sangat dengan kerajaan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah sebab kerajaan sebelum ini bagus sangat. Tetapi sebab kerajaan hari ini adalah kerajaan yang paling hipokrit sekali. Mereka telah menggunakan 3 badan penguat kuasa untuk menekan suara rakyat. Awak tu kerajaan. Bila awak kerajaan, your burden of accountability, your burden of responsibility is a lot higher than anyone else. Oi, burung unta. Aku nak tanya kau. Ataupun kau tak pernah melihat sekeliling. Tengok semua platform media sosial. Apa yang Cyber Trooper Perikatan Nasional Pembangkang tak maki hamun Anwar Ibrahim? Tak maki hamun kerajaan. Berapa ramai dah Cyber Trooper Perikatan Nasional Pembangkang yang kena tangkap masuk penjara? Ada? Ada ke? Kau nak kritik lah. Kau nak cakap apa cakap, tapi jangan fitnah. Apa yang kerajaan buat tak betul, kau nak kritik. Bukan maki hamun. Bukan cerca. Kata-kata nista, kata-kata kesan. Agama apa korang? Maki hamun, cerca, kata-kata kesan. Kau tak tengok ke Cyber Trooper pembangkang daripada kaum yang bukan Melayu? Macam mana bahasa dia punya bagus. Kritik. Kalau tak betul, kita tam balik. Kalau dia cakap perkara tu tak betul, kita jawab balik. Tak ada masalah. Aku nak beritahu kau burung unta. Kau panas kenapa? Kau panas pasal bekas presiden kau ke? Ha? Kau dah jadi presiden sekarang kan? Presiden muda. Presiden baru. Macam ini cara gerak kerja. Kau nak latih. Kau punya pengikut-pengikut. Kau punya ahli-ahli. Dengan cara pendekatan macam ni. Azam Baki. Itu terpampang dekat situ. Hashtag tangkap Azam Baki. Atas salah apa? Aku nak beritahu dulu. Baru-baru ni pun ada buat video. Atas salah apa? Kau tak tengok ke macam mana Azam Baki bekerja? Tak tengok ke zakat diseleweng 230 juta? Beratus-ratus juta. Tu Tan Sri Juleng tu. Berapa ratus juta? Semua kena rembat, kena tangkap. Kau tak nampak, kau tak tengok. Yang kau nampak, tangkap Azam Baki. Tangkap Azam Baki. Kau buktikan. Kau nyatakan dengan bukti, dengan fakta. Berapa puluh juta Azam Baki rembat duit negara. Berapa ratus juta Azam Baki seleweng duit negara. Bermacam-macam cerita korang keluarkan. Tapi, apa hasilnya? Bersama-sama nak tangkap Azam Baki. Atas salah apa? Bekas presiden kau tu terang-terang dah masuk mahkamah politik. Kau bersama dengan dia. Muncullah saya Sadiq ni. Lepaskan jawatan, bagi kau bertanding. Dah itu je yang cerdik. Burung unta ni yang cerdik. Itu yang naik jadi presiden tu. Faham? Kalau aku yang tak cerdik ni pun, aku tak nak lah kau jadi presiden aku. Sebab itu aku bagi kau burung unta. Bukan pasal tubuh badan tu. Itu bukan urusan aku. Itu urusan Allah SWT. Tak ada isu pun dengan aku. Batang tubuh, rupa ke apa ke. Bukan isu. Aku bukan jenis orang yang menghina batang tubuh seseorang. Faham tak? Aku panggil kau burung unta pasal otak kau sama macam burung unta. Besar biji mata je, badan besar. Sepatutnya kau nampak gerak kerja yang Azam Baki buat. Sepatutnya kau nampak arahan yang diberi jelas daripada kerajaan Madani untuk membentras rasuah. Apa bantuan rakyat yang dia tak bagi? Kau pernah dengar ke? Pemimpin pembangkang, pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional, termasuk pemimpin engkau sendiri, ada mengeluarkan ucapan terima kasih kerana mengekalkan harga petrol RM1.99. Yang korang nampak diesel RM1.99, RON 95, yang digunakan oleh 23 juta lebih rakyat Malaysia. Faham? Nampak diesel, maki hamun. Sedangkan pengguna individu diberikan RM400 sebulan. Melalak-lalak. Yang dibagi kau tak cakap. Bantuan STR secara bulanan, tahunan. Bermacam-macam bantuan dibagi kepada rakyat.
Ada kau ucap terima kasih? Tak ada. Nak jadi pembangkang berbeza lah sikit daripada Perikatan Nasional tu, daripada PAS Bersatu tu. Berbeza sikit. Tahu menampakkan jika bantuan itu diberikan. Macam contoh ROS 95. Sepatutnya adalah seorang pemimpin bangkang mengucapkan ribuan terima kasih. Tak ada. Tak ada. Walaupun daripada Parti Islam se-Malaysia. Islam. Pasal yang bagi tu daripada Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tak perlu terima kasih. Maki hamun pasal diesel. Nak beritahu. Sebab itu, bila aku gelang kau burung unta, kau terimalah. Penyokong kau nak marah tu kau punya pasal. Memang Presiden kau ni burung unta. Faham tak? Kau tak nampak Azam Baki berusaha macam-macam. Pagi, petang, siang, malam, semua dia rembat lah. Artis, ustaz, tak ustaz, beratus-ratus juta. 15 bilion duit negara, duit yang dirampas tu dah dapat balik dekat negara lah. Faham? Terang-terang nyata. Mana pergi otak kau? Sebagai orang muda patutnya kau berfikiran jernih. Sebagai presiden sepatutnya kau lagi baik. Lagi baik pemikiran kau daripada ahli-ahli kau. Orang melihat. Rakyat melihat. Dekat mana salah Azam Baki dalam isu saham? Dia rompak duit siapa? Siasat. Kalau terbukti bersalah, ya bersalah. Tetapi gerak kerja dia, segala kerja dia, kerja keras dia, pengorbanan dia, buat kerja siang malam untuk memastikan rasuah salah guna kuasa tak berlaku. Engkau tak hargai. Engkau tak pandang langsung. Kau tutup mata. Tapi yang kau nampak, tangkap Azam Baki. Tangkap Azam Baki. Baik tu aku cakap kau ni burung unta. Faham tak? Burung unta. Burung unta ni sahabat, dia punya otak macam saya cakap tadi lah, besar biji mata dia. Kalau singa kejar dia, dia sanggup sorok kepala dia dalam lubang. Padang pasir tu kan dia nyorok kepala dia. Dia tak nampak singa tu. Dia tak tahu badan dia sebesar-besar tu. Beritahu. Sebab itu nak jadi presiden, otak tu kena jernih. Tengok baik-baik situasi. Kau nak maki, hamun makilah. Tapi jangan fitnah. Kau nak kritik-kritik. Kritik biar membangun, membina. Sehingga kan kerajaan, pihak kerajaan Madani tergamam dengan kritikan kau. Ini pagi, petang, siang, malam. Tak tunggu matahari terbit, tak tunggu matahari turun. Maki, hamun. Cerca orang. Ini ke pembangkang yang rakyat nak angkat sebagai kerajaan? Sudahlah rakyat Malaysia. Perhatikan satu-satu parti. Perhatikan pemimpin pembangkang. Semua nak menyelamatkan tangkuk masing-masing lah. Hamzah, dengan kaya dia. Tu anak dia. Tunggu masa nak melingkup dia. Muhyiddin Yassin, Jana Wibawa. Semua jadi muda, sepatutnya kau menampakkan sedikit perbezaan daripada pembangkang-pembangkang yang lain. Baru rakyat boleh menilai kau sebuah parti politik yang berbeza. Serupa. Serupa dari segi bebal. Serupa.